dah mahal dah, kena jual ke? Jadi bila waktu terbaik nak jual emas, bagi penyimpan emas, waktu terbaik nak jual, contoh, harga emas dah naik lah, dulu saya beli 400 lebih je, hari ni dah 500 lebih. Okay, jual tu bila kita ada tujuan. Nak jual semula emas, contoh kita nak pergi umrah, kita jual. Siapa yang nak pergi umrah boleh target 5 dinar. 21.5 gram, seorang target 5 dinar. Saya dah ada 5 dinar ni, tunggu masa nak pergi, baru saya jual. Walaupun saya untung 3 ke 4 ribu ni kalau saya jual hari ni, sebab saya dah beli 2 tahun lepas. Saya tak nak jual sebab belum capai matlamat. Sebab kalau saya jual hari ni, saya dapat untung, saya dah tahu dah, untung 3-4 ribu ni, gunalah lebih. Nak buat apa lagi? Jadi akhir sekali, saya tarah duit tu. Dia dah jadi emas macam ni, nak niat nak pergi umrah. Akhir sekali nanti nak pergi umrah tak cukup lah duit. Sebab dah jadi duit. Jadi, siapa yang nak pergi umrah 2 tahun depan ataupun nak kahwin ke 2 tahun depan, ni, beku dalam bentuk emas macam ni. Semuanya bermula menabur sikit-sikit dalam ni. Okay, siapa yang belum ada akaun Mas Gang ni, boleh tanya apa saja persoalan. Mungkin tak tahu, boleh ke simpan dalam ni.